Jadi ini poin-poin penting yang saya kira tadi mata dia. Adapun yang kedua tentang usrah. Usrah. Tentang usrah ni nama aja. Usrah ni nak berarti satu program ilmu dalam kelompok yang kecil. Program ilmu dalam kelompok yang kecil. Kalau nak tengok dari sudut pendalilan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi banyak berhimpun dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kumpul sikit kelompok ni, kelompok ni, kumpul dengan isteri, kumpul dengan kawan-kawan. Banyak. Dan antara yang paling jelas sekali dalam hadis Jibril alaihi salam, di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, kemudian Jibril datang dalam bentuk rupa manusia, bertanya Nabi tentang Islam, iman, ihsan, Nabi menjawab. Ini semua adalah kelompok kecil, kelompok yang mana kelompok tersebut berbicara dan berbincang tentang ilmu. Macam hadis tentang hak-hak jalan. Sahabat Nabi lalu melihat sahabat. Nabi kata, iyyakum wal julus fit turuqat. Hendaklah kamu jauhi daripada duduk-duduk di tepi jalan. Para sahabat berkata, kami sedang berbincang tentang urusan agama. Bincang tentang sesuatu. Maka ada kelompok kecil perbincangan. Tidak ada masalah untuk melakukan. Dengan nama apa pun tak apa. Usrah ke, geng ke, kelompok ke, sembang-sembang ke, dan sebagainya. Tapi yang penting adalah konten dan pengisiannya. Satu. Konten pengisiannya. Paling penting ini. Kita nak sembang apa? Motivasi? Semangat? Nak sembang apa? Mesti sembang ilmu. Para sahabat berbicara tentang ilmu. Nabi dulu berbicara tentang ilmu. Semangat ni mai setahun sekali kita boleh bangkit. Sebab semangat ni kata Nabi di dalam hadis, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa semangatnya, setiap masa semangat ada masa down dia. Kita takkan dapat konsistenkan orang dengan mana-mana gerakan, mana-mana pertubuhan, mana-mana pegangan kalau kita tak boleh fahamkan dia dengan ilmu. Kalau kita tak boleh sampaikan ilmu kepada dia. Kalau tidak ada ilmu, dia takkan konsisten. Sebab mungkin suatu hari nanti ada orang yang mampu memberi semangat kepada dia, dia akan ikut orang tu pula. Orang ni pula bagi semangat, akan ikut orang tu pula. Orang tu bagi semangat, takkan main lagu ni kot. Tiba-tiba hilang semua semangat pasal nak menikah. Ini problem. Hilang tadi semangat, bonti semua. Hilang semangat pasal nak kerja. Habis semua semangat. Jadi semangat ni sebenarnya bukan satu poin yang sangat penting. Ia datang setelah kita ada ilmu, membantu. Ilmu ni yang sebenarnya memastikan konsisten kita berada di atas mana-mana perjuangan. Itu satu poin penting. Okey? Perbincangan ilmu. Kedua, kaedah kita berbincang. Cara majlis itu dibentukkan. Cara majlis itu dibentukkan, ada perkara yang penting sahabat-sahabat. Hendaklah dijauhkan unsur-unsur yang tidak syar'i. Unsur-unsur yang tidak syar'i seperti menetapkan majlis ni kita nak kena mulakan dengan bacaan ini, nak kena tutup dengan bacaan ini. Penetapan benda-benda yang unsur-unsur bid'ah. Mesti majlis ini bercampur lelaki dan perempuan contohnya. Kemudian mesti majlis ini sulit, terahsia, tak ada siapa tahu. Ilmu tak boleh sembunyi. Ilmu tak boleh sembunyi. Man katama ilman aljamahu Allahu lijama minan nar. Barang siapa yang sembunyikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan kekang dengan tali kekangan daripada api neraka. Ilmu perlu didedahkan. Biar orang lain memang ngaji sama-sama. Pasal nak sembunyi? Apa pasal? Jadi ini tak boleh disembunyikan, tak boleh ditutupkan, tak boleh dihalang orang lain untuk mengambil manfaat. Kalau betul-betul kita menyampaikan agama yang benar, al-haq, Islam, panggil semua orang mengaji. Panggil semua orang mengaji. Panggil semua orang berusrah, panggil semua orang berkumpulan, panggil semua orang berkeluarga, panggil semua orang sembang-sembang. Kerana asas agama perlu disampaikan. Kalau Nabi berpesan, liyuballighu syahid minkum al-ghaib, hendaklah orang yang menyaksikan sampai kepada orang yang ghaib, yang tak hadir. Jadi asas agama ni dia kena sampaikan, dia tak boleh sembunyikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan petunjuk, innal ladzina yaktumuna ma anzalna, petunjuk yang telah kami turunkan daripada agama ini. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada petunjuk ini. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan di dalam Alkitab, yakni Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala laknati dan dilaknat oleh pelaknat. Jadi hati-hati dalam kita nak menyebarkan sesuatu fahaman, sesuatu perkara, jangan kita sembunyikan. Kalau kita benar, kita sampaikan. Kalau ianya ilmu, berikan manfaat untuk orang. Sebab asas ilmu perlu disampaikan kepada semua. Jangan disembunyikan dan jangan disempitkan. Maka akan berlaku kekurangan dalam usrah ataupun gerakan ataupun kumpulan ilmu, kumpulan perbincangan kecil apabila dia ada konten dia lemah, konten dia lari daripada ilmu, konten dia lari daripada akidah,
asas. Mesti akidah. Kok mana pun mesti akidah. Soal ada orang kata, oh, orang tak minat, orang cakap boleh. Minat tak minat itu hak masing-masing, tetapi yang paling penting kepentingan dan kedudukan agama menetapkan bahawasanya akidah adalah yang paling utama. Approach kok mana you nak buat? You nak mengajar akidah melalui tafsir, terpulang. You nak mengajar akidah melalui hadis, boleh. Ajarkan. You nak mengajar akidah melalui akhlak, boleh. Itu kembali kepada approach masing-masing. Tapi konten jangan lari daripada akidah, kerana akidah akan membentuk manhaj dan jalan cara kita beragama. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam.